Korang jangan salah faham tau. Memang tempat ni nampak mewah. Tapi panganan je semua harga-harga mahal. Antaranya macam Ikilah dia at Sky nang Menara Worldwide Bukit Bintang Kuala Lumpur. Selalunya Ena jumpa rega tak masuk akal kalau rooftop macam ni. Tapi nang kena harga dia mampu milik. Antaranya macam aglio olio yang Ena kunyah. Malah rasa dia bukan cikai-cikai tau. dia ada sotong. Lepas tu dia punya rasa dia, sedap lah kat tempat Ena. Dia ada rasa bawang putih dia, tak kering sangat. Sama lah juga dengan nasi buttermilk yang ini. Korang boleh pilih ayam atau daging tau. Kalau kat tempat lain dah lebih RM25 ni. Ni dah lah portion banyak. Dan Ena ni as penggemar buttermilk sejak dulu lagi, Ena bagi A++. Chicken chop kat sini pun bawah RM20 tau korang. Ya, ini sos mushroom. Dan Yazid cakap serius memang marem kunyah chicken chop kat sini. Tapi daging yang tak boleh masuk akal ni, lamb rib ni RM69, 80 sen dekat tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Mana nak dapat lagi sekarang ni weh. Dah lah dia punya tekstur daging dia sangat lembut. Dia punya tu urat elok daripada tulang dia. And then dia punya perapan dia tu pun sedap, tak over tau. Dia sebab dia letak sos BBQ tu, so dia punya perapan dia tu dah balance dengan rasa sos BBQ dia. Pok kunyah ni memang sangat sesuai nak sambut birthday atau anniversary. Korang boleh kunyah kat dalam mahupa open air macam ni. Dengan penganan yang sedap, portion pun agak banyak dan harga mahal. So, apa lagi? Yuk serbu. Memang marem weh.